Woi, aku cabar kau order makanan daripada Food Rider dan bagi dekat dia gaji 1 hari. 1 hari je? Lemah. Saya bagi dia gaji 7 hari. Mari. Makanan pagi sudah sampai. Assalamualaikum. Sihat ke? Apa roti canai? Ini makanan pagi saya bang. Berapa semuanya? RM17.75. Abang dari mana? Melaka. Dah lama buat Food Rider? Dalam setengah tahun ada. Bersih berapa satu hari? 100 adalah. Saya bagi abang gaji 1 hari dulu boleh? Wah. Gaji 2 hari? Gaji 7 hari. Allah Akbar. Cukup bang? Lebih pada cukup ni. Terima kasih banyak-banyak Sama-sama. Murah rezeki, panjangkan umur dan nampak membantu orang sekeliling yang susah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lo. Sini lo. Oh sedap. Wah sedap banget. Makanan yang seterusnya untuk tengah hari pula. Apa khabar? Ni apa ni? Nasi kandar. Tengok lu berapa ringgit bang? Saya lapar, tak makan lagi ni. RM39.80. Kita dapat nasi kandar. Sweet. Berapa trip dah? 15 lah. 15? Saya 1 hari berapa? Hari 200. Okey bang, ni tak bang. Gaji 1 hari lah, gaji 1 hari. Boleh? Banyak lah. Tambah lagi. Wih. Kini duit ni nak buat apa 300 ni? Mak ayah. Mak dengan ayah. Saya tambah kan? 1 hari lagi. Ya Allah. Saya tambah ni, awak bagi kat orang susah. Boleh? Boleh bang. Boleh eh? Okey bang. Menjadi asbab ke syurga bang. Amin. Itu doa yang mahal tu. Nasi kandar. Bismillah. Sedap. Bang. Ni berapa bang? Dah bayar. Oh dah bayar dah. Abang dah berapa trip kan? 24 trip? Oh hebat eh. Dah lama lah buat? Kamu dah sejak KP. Pada semoga murah rezeki. Okey bang. Biasa 1 hari berapa? Kurang dalam 108. Ni RM200 ni 1 hari gaji. 1 hari. Nah, 3 hari. Okey dah, gaji seminggu. Ya Allah. Terima kasih bang. Sama-sama. Semoga murah rezeki. Amin. Terima kasih. Okey bang eh? Okey. Alright. All the best. Doakan saya. Alhamdulillah. Okay, doakan follower saya murah rezeki. Okey, amin. Assalamualaikum. Hey, aku makan dulu eh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.